Selamat datang ke Sistem Perolehan dan Pengurusan Projek Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Video ini menerangkan proses penetapan pendaftaran. Setelah log masuk, sistem akan memaparkan halaman untuk kemaskini maklumat pengguna. Pengguna perlu menengkapkan langkah-langkah berikut bagi menengkapkan proses pendaftaran akaun. Klik pada langkah 1, Pembayaran pendaftaran akaun. Klik butang seterusnya untuk meneruskan proses. Pilih jenis pembayaran yang dikehendaki dan masukkan maklumat pembayaran secara terperinci. Klik butang seterusnya untuk meneruskan proses pembayaran. Setelah pembayaran berjaya, klik butang seterusnya. Untuk memuat turun sijil, pengguna boleh klik butang papar sijil dan menyimpan fail yang dimuat turun. Untuk mencetak resit pembayaran, pengguna boleh klik butang cetak resit dan mencetak dokumen sebagai rujukan. Akhir sekali, pengguna perlu klik butang selesai untuk menengkapkan proses pendaftaran akaun. Terima kasih kerana menonton.